Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam episod TVPSS pada kali ini. Pada hari ini, Sekolah Kebangsaan Pedas mengadakan majlis persaraan dan perpisahan Guru Besar SK Pedas, iaitu Puan Normaliza binti Zainal. Mari kita sama-sama saksikan bingkisan video majlis pada hari ini. Heartbeats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? Watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Time stands still, beauty and all she is. I will be brave. I will not let anything take away. Standing in front of me, every breath, every hour has come to this. One step closer. I have died every day waiting for you. Assalamualaikum Bonda Normaliza. Waalaikumsalam. Apakah harapan dan pesanan Guru Besar kepada cikgu-cikgu di Sekolah Kebangsaan Pedas? Pada saya berharap semua guru-guru di SK Pedas teruskan perjuangan mendidik anak-anak kita di SK Pedas supaya SK Pedas terus menjadi sekolah yang terbilang dan cemerlang. Bukan saja di peringkat daerah tetapi juga di peringkat negeri dan seterusnya kebangsaan dan antarabangsa. Teruskan berbakti kepada anak-anak supaya kemajuan anak-anak ini dapat diteruskan dan kecemerlangan dapat diteruskan, dan bersama-samalah dengan pengurusan baru untuk merealisasikan impian saya untuk menjadikan SK Pedas ini sekolah yang berprestij. Sekian, terima kasih. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. And all along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Sekian sahaja episod TVPSS pada kali ini. Sampai jumpa lagi di episod akan datang. Saya Kru Alisha Saya Krudian. Saya Kru Zakwan. melaporkan. Sokongan dan membantu